Assalamualaikum, welcome to my channel Wanas Machinery. Okey, untuk video saya kali ni saya nak tunjuk dekat korang cara pemasangan ataupun cara nak pasang dia punya spare part water jet brand daripada Packer Pro 10. Okey. Sebelum kita lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. Kita let's go. Okay, korang, untuk pertama kali saya nak bagi review dulu dekat korang biar korang tahu apa spek daripada water jet ni lah. Okey. Sebelum kita buka kotak dia, saya nak bagi review, nak bagi tahu dekat korang berapa watt, berapa bar untuk water jet brand daripada Packer Pro 10 ni. Okey, untuk Packer Pro 10 water jet ni, dia German technology. Yang ni dia ada sensor. Sensor kalau bila macam engine dia panas, motor dia panas, dia terus off. Kalau selalunya korang punya water jet yang lama-lama punya lah, dia tak ada sensor auto off. So bila panas kita tak tahu kan. Last kita pakai sampai lama-lama engine motor dia terus rosak. Tapi yang untuk brand daripada Packer Pro 10 ni korang, dia ada sensor dia. Yang ni dia menggunakan induction motor. Dia terus direct motor, dia tak ada carbon. Yang ni dia ada boleh adjust dia punya freezer korang. Yang ni sesuai lah buat korang nak pakai dekat rumah kan. Nak cuci kedai pun boleh juga korang. Yang ni dia punya watt 2200 watt 160 bar. So yang ni memang betul-betul kuat lah. Yang ada motor, kereta nak cuci pun boleh, tak ada masalah. Cuci longkang ke nak cuci lantai boleh, tak ada masalah korang. Okay. Lagi satu korang, untuk water jet brand daripada Packer Pro 10 ni, dia punya watt besar tapi harga dia murah korang. Yang ni harga tak sampai RM400 lah. Okay. Korang dah dapat satu set komplit. Satu set komplit macam mana, kita bagi tunjuk kat korang apa saja yang dia dapat. Okay. Kita buka dulu kotak dia. Untuk spare part dia semua memang dapat satu set korang. Dia ada bagi dia punya nozzle gun dia. Ni extension lah, kita boleh cakap extension. Ada juga extension hose. Ni untuk dekat, yang ni untuk dekat motor. Yang ni kalau kata korang nak masuk dekat apa? Tape. Okay. Yang ni dia punya dekat motor. Ni yang untuk apa? Hose in dia. Ni hose in. Yang ni hose in juga. Yang ni tapi kalau kata macam dekat sini. Nanti saya bagi tunjuk kat korang macam mana cara nak pakai dia. Dia macam ni. Ni filter dia, ni untuk extension dia. Dia akan buat macam ni. Nanti saya akan bagi tunjuk dekat korang nak pasang dekat motor dia, okey? Lagi satu dia ada bagi sempoh. Lagi dia ada bagi dia punya ni jarum dia kalau kata macam apa, dia punya nozzle sumbat, korang boleh cucuk pakai ni. Okey, dia akan bagi sekali. Lagi korang, dia ada bagi dia punya hose in dia. Hose in. Yang ni dia punya gun. So, kalau korang boleh tengok dekat sini, gun dia boleh panjang, boleh pendek. Boleh panjang, boleh pendek. Ini yang pendek dia, panjang dia kalau korang pasang dia punya extension nanti. Saya bagi tunjuk kat korang macam mana cara nak pasang dia. Lagi ada span. Ni span ni korang, jangan korang nampak macam nipis je bang. Mana boleh untuk nak cuci motor, cuci kereta kan. Yang ni bila korang buka, dia je kembang. Korang jangan risau. Ada botol sabun dia untuk nak letak kat gun. Filter. Hose out dia. Yang ni panjang lebih kurang 8 meter. 7 ke 8 meter. Yang ni dia punya nozzle dia korang. Okey. Ini saja dia punya barang. Sekarang kita tunjuk dekat korang macam mana cara nak pasang dia. Okey. Kita bagi keluar semua barang-barang yang akan kita pasang korang. Ni kotak ni kita akan alihkan dulu. Okey. Okey korang, mula-mula kita nak pasang ni, saya nak bagi tahu dulu kat korang untuk water jet brand daripada Packer Pro 10 ni, untuk in out dia korang boleh tengok kat depan. Okey, in out dia. Untuk yang in dia punya besi yang warna hitam, untuk yang out dia yang color gold macam ni. Yang ada freezer control dia. Okey. Untuk Pro 10 ni dia ada apa, sensor. So bila engine dia panas, macam contoh korang pakai lebih daripada 1 jam, 2 jam, dia akan auto off. Dia bukan off rosak, bukan. Dia off, dia nak sejukkan dia punya motor low. Bila nanti engine motor dia dah sejuk, dia akan hidup semula. Okey, sekarang kita nak pasang dia punya
dia punya spare part atau dia punya aksesori lah. Dia punya aksesori kita nak pasang. Paling pertama kita nak pasang dia punya in dulu. Untuk in ni, dekat yang hitam ni, korang kena masuk dia punya filter ataupun extension filter yang warna clear ni. Okay. Yang transparent ni. Lepas tu kita ikat dulu kat sini. Nak masuk tu kena ngam lah, jangan sengit lah. Kalau sengit nanti dia punya gigi dia tu rosak. Okay, lepas kita pasang dia punya dia punya filter yang putih ni, yang clear ni, kita pasang dia punya hose dia. Okay, ni untuk hose in dia. Untuk water jet brand daripada Packer Pro 10 ni, dia boleh masuk daripada main pipe, boleh tarik air daripada main pipe, boleh tarik air daripada tong. So kita bagi ada dua adapter dengan satu filter. Okay, yang ni untuk nak tarik daripada main pipe. Yang ni kalau nak tarik daripada tong. Macam mana kita nak pasang ni nanti saya bagi tunjuk kat korang. Okay, yang paling pertama kita nak masuk tu yang ni dulu. Yang kena cucuk dekat motor dia. Kita pasang ni, kita buka dulu dia punya cover ni, dia punya lock dia. Lepas tu masuk dekat dia punya hose macam ni. Dia punya hose cucuk kat yang ni. Ni lalu ada macam pipe kan, pipe kecil kan, cucuk dekat sini. Okay, macam ni. Dah macam ni korang ikat. Tak payah wire tape, tak payah apa. Korang ikat je macam ni. Okay, lepas tu korang cucuk dekat dia punya adapter yang clear ni. Kita nak cucuk dia tu, korang cucuk je macam ni. Lepas tu korang cucuk, korang tarik yang merah ni. Korang tolak sampai dia bunyi clip. Dah, dia tak goyang. Tapi kalau dia jadi macam ni, contoh kalau korang cucuk macam ni je, dia goyang. Memang dia tak tercabut tapi dia goyang. Dia akan jadi leaking. Okay, so kita kena tarik dia yang merah ni, lock dia. Lepas tu cucuk je ke dalam. Okay, dia tak akan goyang. Dan tak akan leaking. Okay, kalau korang nak tarik daripada tong ataupun daripada sungai, daripada mana-mana tempat lah korang nak tarik, korang kena pakai filter. Ni macam ni, cucuk je. Korang masuk dekat tong ke, dekat baldi, dekat sungai ke, boleh tarik, tak ada masalah. Okay, sebab yang ni dia induction motor, bukan yang carbon. Kalau carbon memang tak boleh tarik daripada sungai, tak boleh tarik daripada tong, kena direct daripada main pipe sebab dia punya pressure dia tak kuat. Okay, yang ni kuat. Lagi satu dia boleh adjust dia punya pressure. Okay korang, kalau kata nak tarik daripada tong, daripada sungai ataupun daripada baldi, korang pakai filter. Biar apa? Biar kalau korang sedap tu, dia tarik tu, kalau korang tarik dia punya air tu, dia tak akan macam ni, ada pasir, batu, dia rumput ke, dia tak akan masuk dekat dia punya motor. So dia tak rosakkan dia punya motor lah. Filter ni dia function dia untuk nak filter dia punya sampah. Okay, lepas tu kalau korang nak tarik daripada main pipe, daripada tape, korang tak payah pakai filter. Korang ambil adapter ni, dia punya extension ni, korang bagi macam ni. Buka juga, masuk dulu, cucuk dekat pipe yang kecil ni. Lepas tu korang ikat kuat-kuat. Okay, korang ikat kuat-kuat. Lepas tu kalau nak cucuk dekat dia punya tape, korang bagi longgarkan sikit. Lepas tu cucuk je. Ni boleh buka macam ni korang. Okay, korang cucuk dekat tape korang tu. Lepas tu korang ikat. So masuk dulu, cucuk dekat pipe yang kecil ni. Lepas tu korang ikat kuat-kuat. Okay, korang ikat kuat-kuat. Lepas tu kalau nak cucuk dekat dia punya tape, korang bagi longgarkan sikit. Lepas tu cucuk je. Ni boleh buka macam ni korang. Okay, korang cucuk dekat tape korang tu. Lepas tu korang ikat. So untuk water jet ni dia memang dah bagi satu set complete daripada clip, dia punya adapter, dia punya semualah, hose apa semua dia bagi. So korang tak payah pening-pening lagi nak cari dia punya aksesori. Kita bagi sekali. Okay, ini untuk hose in dia settle. Korang mesti faham lah, kan? Sekarang kita out dia korang. Out dia ni mudah saja. Macam biasalah water jet dia akan bagi hose out dia. Yang ni panjang lebih kurang dalam 8 meter. Cara nak masukkan dia tu macam ni. Kita keluarkan dulu hose dia. Untuk in dia, untuk out dia, dia ada ni
kepala dia sama korang. Ni jenis yang ikat. Dia punya saiz kepala ni sama. Gun ke enjin, gun ke motor ke gun ke sama saja. Okey, kita cucuk je macam ni. Okey, lepas tu korang ikat. Okey, lepas tu yang dekat enjin, dekat gun ni, gun ni dia boleh lock tau korang, macam ni. So dia tak boleh tekan kan. Okey, dia boleh lock. Okey, kita cucuk yang gun ni sama macam kita cucuk dekat motor dia tadi. Goyang sikit. Tolak. Kami goyang korang. Okey, rapat. Dah rapat macam ni, kita ikat. Okey, macam ni. Lepas tu untuk water jet ni, brand daripada Packer Pro 10, dia ada adapter dia korang. So dia boleh panjang, dia punya extension lah. Extension kan dia boleh panjang. Tapi kalau korang tak nak panjang, korang termasuk dia punya nozzle. Tapi kalau korang nak panjang, kita boleh masuk dia punya extension. Okey, lepas tu ikat dia punya nozzle. So kalau nak cuci lantai, tak adalah korang bungkuk-bungkuk lah. Okey, korang boleh tegak macam ni. Lepas tu kalau korang nak cuci motor, cuci kereta, cuci apalah kan, nak pakai sempo dia, korang tak payah lagi spray korang. Korang boleh pakai macam ni. Ni, masuk sempo dekat tong dia ni, lepas tu korang cucuk kat sini. Cucuk dia macam ni korang. Ni ada klip dia kan. Korang tolak je sini. Angkat, tolak. Klip. Cun. Okey, buat korang, kalau korang suka dengan video sini, korang jangan lupa like, comment and subscribe. Kalau katalah korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen saja. Korang nak cari water jet, korang boleh terus buat dekat HQ Warners Machinery Starling. Okey, assalamualaikum, kita ciao.